Siapa yang ada sakit di bahagian pergelangan? Alright, pergelangan ni, okey, sebab kita kadang-kadang sakit pergelangan ni disebabkan kita salah menekan ataupun kita banyak menggunakan pergelangan. Dan dia tanya tadi, adakah masalah pergelangan sakit berpuncanya daripada leher? Ada salah satunya, urat memang mengenai bahagian leher ni sampailah ke bahagian jari kita. Selalunya orang yang ada masalah sakit frozen shoulder ataupun sakit leher tegang akan ada rasa masalah sakit di bahagian pergelangan tangan. Kalau sakit di bahagian pergelangan tangan, jangan kita urut pergelangan tangan. Taklah sakit pergelangan, boleh urut di bahagian ini siku, di atas siku kita dia ada satu urat besar. Okey, urat ni yang menyambung antara pergelangan tangan kita. Urut dekat sini. Siapa yang selalu tengok komputer yang main typing, dia mesti selalu masalah sakit sini. Okey, jadi tekan di bahagian sini, riliskan dulu ada satu urat. Cara tekan daripada bawah, tarik ke atas. Okey, kita twist kita punya urat tu. Okey, twist bahagian urat ni baru menjadi. Kalau kita hanya tekan sini, kita hanya relaxkan sahaja. Tapi kalau untuk merawat, kita perlu twistkan sedikit urat besar tu. Okey. Lepas kita dah twist bahagian sini. Okey, ni siku atas, sekarang siku bawah. Siku bawah perlulah dalam keadaan position bengkok sedikit and then urut di bahagian sini. Sini siku ada satu urat dekat bahagian sini. Tekan saja, pusing. Oh, ini dia boleh rasa sampai ke sini. And then lepas kita dah urut di bahagian sini, baru kita urut di bahagian depan. Tekan. Cara dia tekan, tolak. Tekan, nampak dia ada satu urat. Nampak? Kat sini boleh kita tekan, dia boleh bergerak sampai ke pergelangan tangan kita. And then turunkan perlahan-lahan. Turun. Nampak? Kat sini. Kalau orang yang pergelangan ni sakit, kita mesti kena urut di bahagian atas ataupun lengan kita. Lepas dah urut bahagian lengan, barulah kita urut sedikit di bahagian pergelangan tangan.